sudah bersampai di Karang Craft dan kini kita bersama. Hai semua, saya Kak Baya, editor Sinar Bestari. Okay, hari ni saya nak tanya. Ya. Apakah cabaran bekerja di tempat macam ni? Jadi sebenarnya semua karyawan di Sinar Harian, especially Sinar Bestari, cabaran kita adalah kita sentiasa bekerja dan bermusuh dengan masa. Saya nak tanya kenapa? Kenapa? Okey, kenapa? Sebabnya kita ada di Karang Craft ni, especially Sinar Harian dan Sinar Bestari sendiri, setiap wartawan, Wak Ima editor pun, kita diberi deadline ataupun ketetapan masa untuk menghantar bahan seperti berita, video ataupun konten-konten. So kita ada time dia, kita ada time duration dia, kita ada deadline, kita panggil deadline tau. Dan dari situ, setiap karyawan perlu mematuhi deadline tersebut. Contohnya kalau kamu pergi ke tempat assignment, kita panggil assignment pagi. So editor kamu dah tetapkan bahan itu perlu masuk pada jam 3 petang. So assignment tersebut tamat pada pukul 12 tengah hari. Kamu hanya ada beberapa jam saja untuk sediakan, untuk settlekan perkara tersebut, and then diserahkan kepada editor untuk disiarkan di semua platform, termasuk platform fizikal iaitu akhbar. Macam tu. Faham. Okey, baik, soalan yang kedua. Okey. Apakah manfaat lawatan ini untuk pelajar? Okey, manfaat dia kepada pelajar. Sebenarnya ini adalah salah satu orang panggil cara atau kaedah untuk memberi peluang kepada para pelajar explore, jelajah apa saja yang ada dalam industri ini. Dan yang mana Karang Craft ni adalah salah satu kawasan industri yang lengkap, industri media yang lengkap. Kita ada wartawan, kita ada production, kita ada Wak Ima kilang pun, kita ada kilang percetakan sendiri. Ya, dan kat sini pun kamu sendiri boleh tengok kan macam mana wartawan bekerja, macam mana editor bekerja, macam mana production bekerja, macam mana bahagian production di kilang bekerja kan. Kan kat situ mesti tercetus sedikit bagaimana nak menjadi seperti mereka, macam mana jadi seperti Kak Baya kan. So itulah salah satunya kami sebenarnya membuka pintu seluas-luasnya kepada sekolah lah, terutama sekali untuk melawat, kerana kita orang kata bukan kita tidak ajar secara direct, kita bagi pengalaman tu kepada pelajar untuk melihat sendiri. Semoga bermanfaat di masa depan dah. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Sekarang kita bersama salah seorang guru daripada SMK Undang Jelebun, iaitu Ustazah Uni. Okey Ustazah Uni, saya nak beberapa tanya soalan. Okey, kenapa Ustazah pilih tempat ini untuk lawatan kami? Okey, sebab apa saya memilih tempat ni sebagai tempat lawatan kita? Okay, first sekali tempat ni sebenarnya boleh membuka ruang pelajar-pelajar, khususnya kelas 1 Datuk Menteri, untuk diorang ni teroka sesuatu yang baru yang tidak ada di tempat kita. Yang kedua, yang paling penting sekali sebenarnya bila kita pergi keluar daripada kawasan kebiasaan kita, iaitu di Kuala Kelawang, kita dapat tengok tempat orang, kita dapat tengok ialah kawasan-kawasan yang bukan kawasan tempat kita. Okey, soalan yang kedua pula Okey. Adakah ini kali pertama Ustazah datang ke sini? Okey, tak. Saya sepanjang saya mengajar dan sebelum ni saya dah 4 kali dah pergi kat sini. Wow, banyak kali 4 kali saya bawa murid saya di sekolah yang sebelumnya, dan untuk yang personally saya dah 2 kali. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Sekarang kita bersama salah seorang pelajar di Tampai. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Syarul bin Abdullah. Saya dari tingkatan 4 Datuk Ombi. Okey. Saya nak bertanya soalan. Apakah perasaan Syarul tentang lawatan hari ini? Saya merasa teruja sebab di sini banyak buku. Okey. Soalan yang kedua. Apakah perkara baru yang Syarul pelajari di Karang Craft ini? Saya mempelajari bagaimana surat khabar, Al-Quran dan buku-buku terbuat daripada
dibuat dari mana dan terbuat dari kertas apa. Okey, itu saja. Terima kasih. Kita bersama seorang pelajar di tempat. Okey, boleh perkenalkan diri? Yes, nama saya Xiao CJ dari kelas 4 Dato' Menteri. Okey, saya nak beberapa tanya soalan. Okey, apakah perasaan anda tentang lawatan hari ini? Sangat best lah, saya nak datang lagi kalau boleh lah, ada peluang. Okey. Okey. Terima kasih. Sama.